Cara buat gold price prediction. Okey, hari ni kita nak share sikit cara untuk korang predict market forex gold ni. So ni adalah cara nak korang dapatkan setup yang cun lah kan. So setup ni tak semestinya berjaya, tapi selalunya korang at least kena analisa sedikit market untuk korang tahu gold, korang nak predict gold tu naik ke turun. So dalam kes kali ni, pada hari ni kalau kita tengok dekat time frame D1 day 1 ni, so gold sekarang tengah mengalami penurunan yang mendadak. Tapi kita pergi ke time frame kecil sikit, korang akan nampak dekat level sini. Okey, kat sini dia ada satu point, okey, yang kita boleh letak sebagai support lah. So kalau korang perasan, price tu dia buat sedikit pantulan dekat area sini. So kita nak predict apa yang berlaku dekat gold hari ni. Kita target gold tu akan buat sedikit retracement. Okey, maybe dia boleh naik sedikit dan dia akan sambung penurunan. So kita nak predict gold ke mana. So dia buat sedikit sideways, lepas tu dia buat downtrend. So kalau downtrend ni korang fokus untuk sell sajalah, dan pastikan korang cari dan predict gold entry yang betul. Pergi dekat time frame M30, kita akan nampak trend line lah, trend line penurunan. Okey, dan kita target untuk sell. Kalau kes-kes macam ni, kita sambungkan saja trend line tersebut, dan kita predict gold ni kalau dia naik sedikit lagi, okey, dia akan ada setup sell lah dekat sini. Okey, so kita predict gold untuk buat sambung penurunan lagi ke bawah. Okey, so kalau korang nak tahu dekat mana nak sell, korang boleh target untuk sell dekat area sini. So target area sini, dan kalau price tu naik sini, korang boleh layer sell dan letak set korang punya stop loss dekat level atas sikit daripada area zone ni, dan take profit korang kalau boleh set dekat sebelum level yang korang predict gold tu akan buat penurunan. Okey, itu saja tips trading untuk kali ni. Korang pastikan follow trend dan cari entry yang cantik untuk korang still boleh buat duit dengan trading. So kalau korang ada apa-apa masalah, boleh pergi dekat Telegram Prof Duit. Tekan saja dekat link yang kami share ni, link 3 Prof Duit. Boleh tekan kepada daftar broker step 1, install app trading MetaTrader 5, dan seterusnya step ketiga, follow signal trading dekat Telegram Prof Duit ni. Macam kami akan share beberapa setup yang kami nampak ada potential. So korang follow sahaja Telegram Prof Duit ni. Apa-apa masalah boleh chat kami di IG, TikTok, Telegram. Share video ni pada rakan-rakan.